Alright guys, sekarang aku telah pun set up Amgras AI Link 3 Pro atas tripod sekarang ni dan kita berada di kawasan air terjun. Dan sekarang ni kita akan cuba untuk berjalan ke sana dan kita tengok Amgras AI Link 3 Pro ni mampu ke tak follow kita. So, kamera kita akan set up dekat atas ni dan kita akan tengok lah. Alright guys, so sekarang ni kamera kita dah pun letak atas AI Link 3 Pro ni. Jom kita pergi dekat air terjun sana tu. Alright, so kita tengok nampak dia follow guys. Okay, korang tengok dia follow, memang follow nice punya. Okay, so sekarang ni kita pun tengah menggunakan mic daripada Amgras, iaitu Amgras Sound Galaxy 3 Pro. Dan korang boleh dengar bunyi persekitaran ataupun bunyi air terjun ni tak dengar sangat. Tapi kalau kita nak dengar, kita boleh untuk offkan noise cancellation dia macam ni. Nampak? Kalau kita off je noise cancellation macam ni, bunyi air dekat belakang ni kita dah boleh dengar. Tapi tak payah kan, sebab suara saya akan tenggelam. So korang boleh tengok kalau saya jalan dekat mana-mana pun, kamera kita akan ikut kita. Nampak? Nice So saya akan cuba pergi ke belakang agak jauh. Adakah dia masih lagi mampu ikut? Okay, so tengok kita berada di kawasan yang lebih jauh. Okay, nampaknya kamera dah tak mampu ikut. Maksudnya untuk nak pastikan kamera ni boleh ikut kita, kita kena ada dalam visibility range. So guys, kalau korang berminat dengan Amgras AI Link 3 Pro ni, korang boleh check out dekat beg kuning. Dan kalau korang minat dengan Amgras Sound Galaxy 3 Pro ni pun, korang boleh check out dekat link di bawah. Memang power gila produk daripada Amgras ni guys.